Untuk aplikasi musim ketiga dan mungkin yang terakhir ni, saya dah penat 3 tahun berturut-turut. Mungkin yang terakhir saya rasa dah ramai dah bermula 20, lepas tu 16, 20, 16, 32, dah 52 orang. Dan tak semuanya yang akan berjaya, macam saya katakan pada awal. Takkan semua orang. Saya cakap dengan dia 16 orang ni, cakap you masuk bilik kasih, tak semestinya you akan berjaya. Tak semestinya you jadi juara bilik kasih dan you akan berjaya. Ini bergantung kepada kepandaian you dari segi penampilan, marketing, PR you, dan juga kekuatan lakonan you. Jadi orang yang ada benda ni lah yang akan bertahan. Dan ada juga yang nak susah dulu boleh bertahan. Jadi tak semestinya dia orang keluar daripada bilik kasih, dia orang akan di-offer jadi hero ataupun heroin dalam drama ataupun filem. Kerana ini bukan nyanyian, selalu saya katakan mereka kalau nak di-offer berlakon mesti watak yang kecil-kecil. Sama ada mereka tahan ke tak tahan. Dan ada orang yang berhenti kerja kain pun berhenti masuk bilik kasih. Alhamdulillah. Dan dia harap dengan berhentinya kerja tu dia berjaya lah. Kita harap itu berlaku lah. Sila. Okey, apa tanya Abang Rosyam untuk musim ketiga berbanding pertama dan yang kedua? Musim yang ketiga ni kalau tengok pada musim yang pertama dan kedua saya sukar untuk mencari package. Tapi untuk musim yang ketiga ni saya dapat cari package dari segi yang pertama sekali saya cari, yang ketiga kau mesti handsome, mesti cantik ataupun tak handsome, ada karismatik, yang itu yang kita pilih dulu. Lepas tu kita tengok bakat dia. Bakat dia, alhamdulillah taklah handsome sangat dia orang ni. Tapi daripada hari yang dia orang datang, hari ni dia orang lagi handsome lah. Sama juga saya bermula tu jadi pelakon taklah handsome sangat macam saya ni. Makin berumur ni makin handsome. Datang nak puji aku kalau tak puji dia sendiri Jadi itulah yang kita akan buat. Dan kita harap dari beberapa bulan mereka dengan kami ni, kita akan buat dia orang lagi cantik dan dia orang pun kena diet. Dan harapan saya tahun ini saya nak bilik kasih jadi satu program yang diperkatakan ramai, mendapat rating yang tinggi. Sebab tu saya kata ini yang terakhir dan saya harap dia ini akan berjaya. Kerana hari ini semua orang nak tengok program tu berjaya tak berjaya, dia nak tengok rating. Tapi bagi saya, rating, yes rating. Tetapi kejayaan bagi saya ialah bagaimana kami didik mereka menjadi seorang pelakon yang apa yang kita kendaki. Itu yang ni. Dan saya harap tahun ini adalah tahun yang menceriakan diorang kerana banyak session dari muka IPTV apa semua. Dan harapan saya diorang ni 16 orang ni keluar takkan balik kampung balik. Diorang ada kerja, itu harapan saya. Dan diorang of course buang masa diorang semuanya bertungkul lumus untuk jadi seorang pelakon. Dan saya harap 16 orang ni kekal. Walaupun susah, perit pada awalnya, saya harap diorang dapat kekal, bertahan sehingga dikenali ramai di luar sana.